Wah, korang nak tahu tak, kat sini penuh dengan lauk pauk, ada beratus jenis. Serius, rasa dia pun sedap, tak tahu nak makan yang mana. Video kali ni sangat menarik, korang kena tengok sampai habis. Sebelum tu korang tolong saya tekan like and komen jangan apa-apa, titik sebutir pun boleh. Hari ni saya lari-lari dekat kampung Telaga Papang, Terengganu. Nama tempat ni Nasi Ulam Cikgu Sauti. Sini ada 150 jenis lauk pauk. Serius, macam-macam makanan ada. And setiap hari kat sini memang ramai orang. And dia orang famous dengan menu masakan-masakan kampung ataupun sup macam tu. Selain tu celup terpompong ada juga weh. Sotong, udang, ikan, macam-macam lah. Nah, jadi tanpa buang masa, saya ambil lah sedikit lauk kat sini. Jom kita try dengan sup kaki lembu. Wah, kalau tengok guys, saiz dia ni memang besar kedabak macam ni. Dia punya kulit, kaki, tekstur dia sangat-sangat lembut, berlemak gitu, cair je dalam mulut. Aroma sup dia kuat and pekat gitu. Ala-ala macam korang makan kat Thailand weh. Serius, yang ni korang kena makan dengan nasi ataupun sambal dia. Memang nikmat sangat, pedas-pedas, lembut gitu kan. Yang nak rasa korang kena datang sini. Selain sup kaki ada kari kepala ikan, kari kepala kambing. Tapi sebelum tu kita nak rasa dia punya ikan bakar dulu. First saya nak makan dengan sambal kicap yang saya buat sendiri. Disebabkan sini tepi laut ikan dia memang fresh, isi lembut, berlemak. Lagi-lagi dia punya bawang emas ni guys. Ada aroma pedas-pedas, manis-manis kicap pula tu. Seterusnya kita nak rasa ikan siakap pula. Untuk ikan bakar saja dia ada berpuluh-puluh jenis ikan bakar guys. And nak lagi syahdu, saya makan pula dengan budu and tambah dengan telur rebus. Masya Allah, masa ni memang nikmat sangat guys. And lepas tu korang boleh ambil dia punya ulang-ulaman. Memang banyak sangat disediakan. Lepas tu tengok dia punya petai ni guys, senang je nak cabut. Waktu makan ni serius rasa tak nak balik. Dengan kulit-kulit petai saya makan. Next saya juga ada ambil dia punya gulai ayam kampung. First time saya rasa ayam kampung, tapi isi dia sangat-sangat lembut. And gulai dia memang agak pekat. Overall makanan kat sini memang best. Lauk pula banyak sangat-sangat. Korang jangan lupa tahu singgah dekat Nasi Ulam Cikgu Sauti. Let's go.